Ada customer kita orang datang bengkel kita orang terus minta tukar gearbox. Tak check, tak apa, terus minta kita orang turun gearbox, nak tukar gearbox baru. Customer tu kata lampu AT dia menyala, lepas tu gear dia blinking, berkelip-kelip dekat meter. Huruf pun tak nampak dekat meter. Dia kata gearbox dia rosak, tapi rupanya kita orang check bukan gearbox yang rosak. Benda ni nama dia switch neutral start. Switch neutral start ni function dia untuk elak kita start kereta dalam keadaan gear dekat gear lain selain P. Benda ni boleh rosak sebab mungkin ada kotoran atau karat, atau wiring di problem, mungkin ada yang putus, atau mungkin memang gearbox yang problem lah. So dia bagi tekanan dekat switch neutral start ni, atau ada tersalah pasang, ataupun dia dah sampai masa memang dia nak rosak. Jadi kita orang pun tukarlah switch neutral start kereta ni, dan lepas tu pun elok terus. Lampu AT hilang, gear dah tak berkelip-kelip, dah selamat duit owner. Nak tukar gearbox 3,000 4,000, tukar switch neutral start ni baru 300 lebih je. Kalau owner ni pergi tukar gearbox tu betul-betul, tak kenaya duit owner tu, padahal benda kecil je yang rosak. Jadi korang kalau ada masalah lampu AT korang menyala, ataupun gear korang berkelip-kelip dekat meter ke, jangan terus tukar gearbox. Pergi bengkel dulu, minta pomen check dulu betul-betul apa masalah. Sebab tak semestinya gearbox korang tu yang jahanam. Korang nak tahu tak